Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ke suara saya? Jelas, Maima. Baik. Jadi insyaAllah kita akan mulakan kita punya taklimat ibu bapa PSRE pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para ibu bapa, calon-calon PSRE Sri Halul Insan yang hadir ke dalam taklimat ibu bapa PSRE. Semoga masa yang diluangkan dapat membuahkan hasil ataupun sesuatu. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan kepada agenda yang seterusnya. Baik, perkara yang kita akan bincangkan sepanjang taklimat ini adalah yang pertama sekali apa itu PSRE, kedua hala tuju dan matlamat PSRE, ketiga bentuk ujian PSRE, keempat kelas tambahan, 5 subjek PSRE, 6 instrumen PSRE iaitu macam bentuk soalan PSRE, yang ketujuh program bulanan yang kita akan adakan sepanjang tempoh daripada sekarang hinggalah PSRE berlangsung, dan yang terakhir sekali adalah buku tambahan. Baik. Seperti yang ibu bapa semua sedia maklum, PSRE ini merupakan penilaian sekolah rendah agama yang mana ia merupakan ujian ataupun sijil peperiksaan yang dikeluarkan oleh JAIS kepada murid tahun 6. Okey, untuk sekolah Kafah Negeri Selangor sahaja. So PSRE ini memang betul-betul under JAIS untuk pelajar darjah 6. Okey. Seterusnya, kenapa hala tuju PSRE? Kenapa penting untuk kita ambil PSRE? Yang pertama sekali adalah untuk membantu permohonan kemasukan tingkatan 1 ke sekolah menengah agama di bawah Kerajaan Negeri Selangor. Jadi sekiranya ibu bapa ada yang berniat ataupun berhajat untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah menengah agama di Selangor di bawah JAIS, maka PSRE ini merupakan satu tiket yang memudahkan anak-anak untuk memohon dan masuk ke sekolah menengah agama, insya-Allah. Jadi seterusnya, apa matlamat PSRE? Yang pertama sekali untuk membantu anak-anak ni mempelajari dan mengaplikasikan ilmu fardu ain yang dipelajari di sekolah agama. Okey. Bukan sahaja belajar tapi kita nak aplikasikan dalam kehidupan seharian. Yang kedua, untuk melahirkan generasi Rabbani yang generasi yang tahu agama Islam dan membantu mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir sekali untuk menghayati Islam lah. Bila kita belajar agama subjek diniah ni, insya-Allah kita punya penghayatan pun akan lebih mendalam lah. Okay. PSRE bukan sekadar peperiksaan, tapi PSRE ni kita nak buat ianya lebih bermakna. Okay, kita nak aplikasikan, kita nak lahirkan generasi Rabbani dan kita nak anak-anak ini belajar, bukan sahaja belajar tapi menghayati juga apa yang dipelajari. Baik, untuk syarat menduduki peperiksaan ada 4, tapi yang ini saya terangkan 2 sahaja. Okey, yang pertama sekali calon menduduki ataupun belajar sekurang-kurangnya 2 tahun, darjah 5 dan darjah 6 di sekolah rendah agama, sekolah rendah agama integrasi ataupun Kafah Integrasi Negeri Selangor. Jadi sekiranya anak-anak ni dah masuk daripada darjah 1 sampai sekarang, so dah dikira boleh menduduki PSRE. Yang kedua adalah umur. Umur mereka adalah sama dengan kemasukan ke sekolah kebangsaan. Sekiranya anak-anak ni masuk darjah 1 walaupun waktu tu umur 6 tahun tapi masuk darjah 1 kat SK, maka kita kena guna umur yang sama juga. Dia masuk SK tu untuk nak ambil PSRE. Okey. Setakat ni semua faham? Ada apa-apa persoalan? Baik, jika tiada saya teruskan ya. Okey, jadi yuran peperiksaan untuk PSRE ini untuk sekolah swasta ataupun sendirian
di negeri Selangor adalah RM10. Okay. Seperti yang ibu bapa sedia maklum, pada awal tahun hari tu sebelum kita nak mendaftar, kita ada bayaran untuk yuran PSRA. Okey, yang mana ianya bukan RM10 tapi lebih daripada 100 tak silap saya kan. Tapi yuran PSRA tersebut bukanlah semata-mata untuk yuran peperiksaan ini, tetapi duit daripada yuran peperiksaan yuran PSRA itu juga digunakan untuk pihak sekolah membeli soalan pra percubaan, soalan percubaan PSRA dan perkara-perkara yang berkaitan dengan PSRA. Okey. Seterusnya adalah bentuk ujian PSRA. Ibu bapa mohon maklum, kita ada dua jenis ujian, iaitu yang pertama sekali adalah ujian bertulis. Yang mana ujian bertulis ni yang kita sedia maklum, dia memang pergi masuk dewan exam, jawab ke atas kata soalan. Okey, dan subjek yang bertulis ni adalah akhlak sirah, bahasa Arab, jawi imla khat, tauhid fiqh dan tajwid. Manakala untuk lisan pula adalah ujian tilawah hafazan, UTH. UTH ni adalah ujian yang mana kita menguji bacaan Al-Quran sama ada bertajwid ke atau tak, dan hafazan. Sampai mana hafazan mereka ni ingat ayat tu sehingga mana dan sebagainya lah. Okay. Jadi sekiranya untuk ujian UTH ni, sekiranya calon tu tidak hadir pada hari tersebut, maka kita akan tandakan sebagai tidak hadir TH. Okey. Dan untuk makluman ibu bapa, semua calon wajib mengambil semua subjek yang ditawarkan. Ini maklumat tambahan, tapi sekiranya pada hari peperiksaan PSRA ada anak-anak yang sakit, okey, tapi masih mampu untuk menjawab, contoh macam COVID ke kan, masih mampu menjawab exam, demam ke, masih boleh datang ke Dewan Peperiksaan sebab di Kafa Integrasi Istiqomah tu dia ada sediakan bilik kuarantin. Tapi ibu bapa perlu maklumkan terlebih awal lah kepada pihak kami supaya kami dapat maklumkan pada pihak sekolah Kafa Integrasi Istiqomah supaya dapat arrange tempat untuk nak ambil exam. Okey. Saya teruskan lagi. Okey, jadi untuk grade dan markah PSRA, untuk Mumtaz iaitu cemerlang 90 hingga 100, Jayid Jiddan iaitu sangat baik 75 hingga 89, Jayid baik 60 hingga 74, Makbul lulus 40 hingga 59 dan Musa'adah iaitu perlukan bimbingan 0 hingga 39. Okey. Dan semestinya kami daripada pihak sekolah berharap sangat-sangat semoga calon-calon kita tahun ni dapat merangkul Mumtaz. Okey, Mumtaz untuk seluruh subjek lah kan. Okey, besar harapan kami daripada pihak sekolah insya-Allah untuk anak-anak yang akan menduduki calon PSRA. Baik, jadi untuk PSRA tempoh hari, seperti yang para ibu bapa semua maklum, pada soalan daripada Encik Safwan Hazahar. Okay, Assalamualaikum Muallimah, murid-murid darjah 6 tahun ini boleh ambil PSRA ke? Adakah rayuan hari itu diterima? Ya, anak-anak tahun ini boleh mengambil ujian PSRA. Pada bulan 4 hari itu kita ada masalah dari sudut sijil kerana ada tersekat sikit kat bahagian satu agensi ni, tapi pihak sekolah telah berjaya memohon untuk sijil pendaftaran sementara dan telah diluluskan oleh JAIS lah sijil pendaftaran sementara, dan menggunakan sijil sementara itu kita dapat mengambil exam PSRA. Dan anak-anak ni pun telah didaftarkan lah untuk mengambil, telah dicalonkan menjadi calon PSRA. Okey, alhamdulillah. Baik, sama-sama kita doakan sekolah kita semoga tahun depan kita dapat menjalankan UPKK dan PSRA seperti sedia kala insya-Allah. Okey. Jadi saya teruskan kepada
agenda seterusnya iaitu kelas tambahan. Okay, untuk kelas tambahan seperti yang ibu bapa sedia maklum, antara aktiviti yang kita akan adakan adalah pada 2 bulan pertama kita akan menghafal isi penting, okay, membuat nota dalam T2B. Okay. Dan pada 4 bulan yang seterusnya kita akan adakan ulang kaji soalan past year dan perbincangan kertas soalan. Okay, perbincangan kertas soalan ni more kepada teknik-teknik menjawab sebab sekarang instrumen dah baru. Okay. So nanti kita akan lebih detail dengan Muallimah Fatin lah. Okay, apa yang perlu dibawa pada kelas tambahan adalah nota pada PSRA, iaitu wajib, setiap murid wajib ada. Okay. Yang kedua, set soalan yang akan diberikan oleh pihak sekolah. Yang ketiga, alat tulis. Dan barang yang dilarang untuk dibawa pada kelas tambahan adalah permainan dan telefon bimbit. Sebab kita hanya ada 30 minit saja masa daripada 5.30 sehinggalah pukul 6. So kita nak gunakan masa yang ada untuk fokus pada kelas tambahan, pada aktiviti yang diadakan. Baik, seterusnya subjek dan kod subjek PSRA. Ini sebagai makluman untuk ibu bapa saja. Okay, yang pertama sekali kita ada akhlak sirah AS01, bahasa Arab BA02, Jawi Imla Khat JIK03, Tauhid Fiqah TF04 dan Tajwid. Okay. Dan guru-guru yang akan mengajar subjek PSRA ini, yang pertama adalah saya lah, Muallimah Aina. Saya akan mengajar subjek Tauhid. Untuk Muallimah Ashikin akan mengajar Fiqah, Akhlak dan Tajwid. Muallimah Fatin akan mengajar subjek Bahasa Arab dan Jawi Imla Khat. Dan akhir sekali Muallimah Nadia akan mengajar subjek Sirah. Baik, itu sahaja daripada slide saya. Sekiranya ada persoalan boleh ajukan. Ada apa-apa persoalan tak setakat ni? Sebelum kita teruskan kepada format instrumen. Baik, tiada persoalan ya. Okay, jadi insyaAllah saya serahkan kepada Muallimah Fatin untuk menerangkan tentang format instrumen baru penilaian sekolah rendah agama. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya mengenai format instrumen baharu penilaian sekolah rendah agama PSRA. Okay, jadi insyaAllah antara tujuan format baru diwujudkan adalah untuk lebih memudahkan pelajar-pelajar menjawab soalan dan ujian dibuat lebih mudah, menyeluruh dan adil. InsyaAllah. Berikut saya sertakan format-format soalan baru supaya lebih mudah ibu bapa mencari buku tambahan atau latihan mengikut format yang lebih tepat dan sesuai dengan kertas soalan semasa. Dan insyaAllah Muallimah juga akan share format-format ini pada ibu bapa di WhatsApp. Okey, seterusnya saya teruskan kepada bentuk kertas soalan PSRA menggunakan format yang baru. Untuk bahagian pertama akan mempunyai 20 soalan objektif dan akan mendapat 20 markah, insyaAllah. Seterusnya bahagian kedua akan ada 6 soalan dan mempunyai pelbagai bentuk, antaranya suaikan, lorikkan atau isi tempat kosong daripada jawapan yang diberi, dan markah keseluruhan yang diberi 60 markah, insyaAllah. Terakhir sekali, bahagian ketiga mempunyai 2 soalan subjektif berbentuk karangan atau isi jawapan kosong dan mempunyai 20 markah, dan insyaAllah total keseluruhan 3 bahagian mempunyai 100%. Okey, insyaAllah seterusnya mengenai panduan pelaksanaan ujian tilawah, hafazan dan imla. Objektif penilaian untuk menilai kemahiran dari segi bacaan Al-Quran dan hafazan, bahagian hukum-hukum dan tajwid. Jadi ini objektif dibuat adalah kerana kita nak nilai dari segi bacaan tajwid pelajar dan juga dari segi kelancaran dan juga dari segi tajwid-tajwid hafalan pelajar, insyaAllah. Seterusnya maklumat am.
Ujian UTH iaitu ujian tilawah hafazan wajib untuk murid yang mengambil PSRE dan calon yang mendudukinya adalah keseluruhannya adalah tahun 6. Seterusnya, setiap calon akan membaca satu ayat daripada surah pilihan. Markah keseluruhan adalah 100%, yang mana 60 markah daripada tilawah dan 40 markah daripada hafazan. InsyaAllah. InsyaAllah seterusnya, ujian UTH akan dijalankan oleh guru yang mengajar sahaja, sama ada guru kelas ataupun guru yang ajar subjek-subjek tahun 6. Ujian dilaksanakan secara berseorangan, bukan dalam kumpulan. Seterusnya, aspek dan kriteria mesti dimaklumkan kepada calon. Dan last sekali, ujian dilaksanakan akan diumumkan tarikhnya dari semasa ke semasa, insyaAllah. Okey, seterusnya garis panduan pembinaan soalan. Untuk tilawah, lebih kurang satu muka surat sahaja daripada Quran Resam Usmani. Dan untuk hafazan pula, sukatan mengikut hafalan surah yang ditetapkan mengikut kesesuaian kepanjangan ayat. Berikut adalah surah-surah ujian bagi tilawah dan hafazan yang akan dinilai ketika UTH dilaksanakan. Okey, kalau kita tengok kat sini, dekat atas untuk darjah 5, bahagian bawah untuk darjah 6. Untuk darjah 6 yang tilawah antaranya surah Syura, Al-Qamar, At-Tahrim. Manakala untuk ujian hafazan, hanya 3 surah panjang sahaja iaitu Abasa, An-Nazi'at dan An-Naba. Dan akan pilih hanya satu surah sahaja daripada 3 surah tersebut. InsyaAllah. InsyaAllah berikut adalah borang UTH. Untuk tilawah akan dinilai dari segi tajwid, kefasihan, membaca, lagu dan juga adab. Bagi hafazan pula, kita akan nilai dari segi hafalan, kelancaran dan tajwid. Dan keseluruhan markah adalah 100%. InsyaAllah seterusnya, kaedah pelaksanaan pentaksiran imla'. Untuk imla', kita akan lakukan secara serentak sama dengan tarikh ujian tilawah UTH, iaitu tilawah hafazan lah. Seterusnya, petikan atau perkataan imla' Muklimah akan bacakan kepada calon secara berhadapan. Dan perkataan tu juga akan dibacakan oleh guru yang melaksanakan UTH, iaitu ujian tilawah hafazan. Jadi guru yang samalah insyaAllah. Dan last sekali, perkataan yang dibacakan hanya diulang sebanyak 2 kali sahaja di hadapan calon. InsyaAllah seterusnya soalan. Untuk soalan imla' akan diberi 30 set soalan, yang mana setiap set soalan tu akan ada 10 markah. Dan markah tu akan dicampur sekali dengan subjek Jawi Imla' Hot dalam peperiksaan PSRE sebenar. Jadi total semua peperiksaan bertulis 90%, manakala pentaksiran imla' 10% dan keseluruhannya adalah 100%. InsyaAllah. InsyaAllah ibu bapa ada yang nak ajukan soalan? Jika ada, boleh ajukan dari komen ataupun boleh beritahulah di sini insyaAllah. InsyaAllah jika tiada, saya teruskan agenda kita dengan Muklimah Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pertama-tama sekali saya nak ucapkan jugalah kali kedua bersyukur sangat kehadirat ilahi. Macam Encik Safwan tanya tadi, macam ini sebenarnya memang rezeki lah nak katakan, tak semua sekolah lah diterima untuk nak cakap. Jadi macam saya beritahu lah, puan yang saya sangat hormati tu, Puan Rahaiza, berusaha untuk mendapatkan daftarkan sekolah kami tu sebenarnya memang last minute sangat. Tapi jadi dibagi peluang tu alhamdulillah, memang jelas lah dah diberitahu dalam grup. Kami pun dah diterima masuk dalam grup PSRE 2026 di antara calon yang terima. Dan seperti mana yang diberitahu Muklimah Aina sebelum ni, kita akan menumpang tapi menggunakan nama sekolah kita di sekolah yang sama, iaitu Kafah Integrasi Istiqomah. Dan macam biasa menggunakan transportation sekolah tanpa
ada bayaran lah, jadi kami akan hantar mereka ambil di tempat pusat peperiksaan tersebut, seperti menumpang pusat, bukan menumpang nama lah. Alhamdulillah, saya ucapkan syukur kepada Ilahi sekali. Jadi insyaAllah, dan terima kasih juga kepada ibu bapa di atas sokongan yang ingin mengambil PSRA juga untuk semua anak-anak Seri Khairul Insan yang tinggal di Seri kali ini. InsyaAllah kami juga cuba yang terbaik lah. Seperti mana dalam slide ni adalah program bulanan. Macam mana yang parents tahu di takvim tahunan sekolah, kita tak lari juga daripada program-program yang disusun untuk inisiatif semangat, naikkan semangat budak nak datang sekolah, ataupun seperti event-event tambahan, program lawatan tetap akan diadakan. Cuma PSRA kami akan lebih penekanan lah. Jadi program bulanan yang kami harapkan dilaksanakan untuk PSRA, seiring dengan event-event yang dilaksanakan, mereka terus bersemangat sehinggalah tarikh PSRA sebenar. Di antara program bulanan yang dilaksanakan adalah kelas tambahan. Nanti saya akan maklumkan lagi sekali bagi parents yang nak daftar anak untuk kelas tambahan. Dan seterusnya adalah gerak gempur. Bermula dari pada bulan Julai, kami akan ada berkala, iaitu mereka menjawab kertas soalan PSRA yang latest dan berbincang dengan mereka daripada bulan Julai sehinggalah September untuk mereka mengenali soalan-soalan yang baharu dan sentiasa bersedia dengan apa-apa pun soalan, termasuklah percubaan dan juga percubaan PSRA. Seperti mana yang Encik dan Puan tahu, PSRA punya grade agak tinggi. Jadi yang saya maklum jugalah tahun 6 insya-Allah lah prestasi mereka agak bagus. Jadi kami akan kekalkan grade yang tinggi di setiap pelajaran. Walaupun PSRA ni sebenarnya walaupun dia letakkan grade tu 90, tapi sebenarnya dia ikut purata. Kalau ramainya 90 tu A, jadi 90 bukanlah A. Dia jadi 95A, dia boleh jadi macam tu. Kalau kurang 90 tu jadi A, boleh jadi 80 adalah A. Jadi seperti penerangan daripada JAIS, diikut purata capaian grade murid, bukannya ketetapan grade, tidak. PSRA akan berubah mengikut capaian calon, prestasi calon. Lagi ramai murid dapat markah yang sama, dia akan berubah grade. Begitulah PSRA punya penilaian. Baik, seterusnya. Jadi untuk nota padat PSRA 2024 dan 2025 menggunakan nota padat yang sama. Untuk 2026 ini adalah cetakan yang ketiga. Bagi Nadwa rasanya, Nada Production, di antara yang paling sync dengan JAIS punya soalan-soalan ataupun nota yang mereka kaitlah dengan PSRA punya pelajaran. Memang dah diisytiharkan kan, Nadwa Production ni di antara ada beberapa banyak juga, tapi bagi saya nota penerbit ini di antara yang paling ringkas dan mudah dihafal. Jadi bulan 6 kami akan maklumkan pada parents untuk pembelian buku nota padat dan akan gunakan nota padat di dalam kelas juga. Jadi bawa je buku teks untuk mengikut jadual, tapi nota padat akan digunakan dalam kelas dan tinggalkan di sekolah. Dan nota padat juga seperti yang diberitahu Mak Aina akan digunakan di dalam kelas tambahan juga, insya-Allah. Baik, seterusnya. Okay, parents ada soalan ke yang diajukan? Baik, jika tak ada, saya teruskan lagi. Baik, seperti yang ibu bapa tahu, yang mana yang anak-anak calon tahun lepas yang ambil PKK, kita setiap tahun akan buat perbincangan berkaitan dengan majlis permuafakatan ibu bapa, iaitu hala 7 PSRA berkaitan dengan program tahunan dan juga yuran ataupun bayaran yang perlu dikeluarkan. Seperti mana Mak Aina beritahu, yuran PSRA dan PKK yang terkait dengan yuran tahunan sekolah lebih kepada pengurusan pembelian kertas, perjalanan, apa-apa yang berkaitan dengan untuk pendaftaran PKK dan PSRA.
Tapi berkaitan dengan perbincangan Yura di dalam ini adalah berkaitan dengan penambahan yang kita perlukan. Sebab apa? Kami mengambil inisiatif mencari buku yang paling sesuai dengan soalan yang latest untuk dijadikan gerak gempur. Kalau ikutkan satu pelajaran buku tu agak pricey lah. Ibu bapa mungkin mampu, tapi kami mencari inisiatif yang lebih memudahkan ibu bapa untuk belilah. Jadi gerak gempur adalah buku daripada yang paling bersesuaian dengan soalan yang latest, iaitu satu buku dalam harga wallah tapi dalam satu set satu buku tu dalam 40 lebih lah. Jadi kami ambil inisiatif untuk jadikan satu soalan gerak gempur, dan gerak gempur tu jadikan satu ujian mini lah untuk mereka berkala. Macam saya bincang tadi, atas soalan di mana kami ambil bukan daripada JAIS tapi daripada production yang penerbit dia adalah daripada pembuat soalan PSRE. Okay, saya teruskan kepada hala 7 PSRE 2026. Untuk calon tahun ini hanya 4 orang, iaitu lelaki 2 orang dan perempuan 2 orang. Seterusnya. Baik, ini untuk takwim akademik PSRE 2026. Macam mana yang kita laksanakan hari ini adalah taklimat ibu bapa. Seterusnya insya-Allah pada bulan 6, sebenarnya kami rancang bulan April lah, tapi Allah izin ada sedikit wave yang merubah plan kita, tapi insya-Allah kita akan teruskan lagi, iaitu pada bulan Jun. Bulan Jun kami akan start fokus kelas tambahan mereka, dan mereka sudah mengenali ataupun membiasakan mereka dengan soalan-soalan latih to be kertas soalan PSRE. Seterusnya, jadi mula bulan Jun lah insya-Allah kita akan mula kelas tambahan sehinggalah bulan 9. Seterusnya 29 Jun hingga 3 Julai kita akan mula peperiksaan pertengahan tahun. Seperti mana yang saya beritahu di dalam taklim ibu bapa 2026, kita tak ada peperiksaan awal tahun, kita ada penilaian sahaja. Tapi untuk pertengahan tahun kita akan jawab bertulis lah. Seterusnya pada bulan Julai, 13 Julai hingga 17 Julai kita akan jawab pra-percubaan PSRE. Dan macam biasalah, setiap kali habis pra-percubaan kami akan bagi statistik mereka punya markah dan persen grade mereka secara keseluruhan terus dalam grup. Kemudian hari prestasi untuk persiapan pertengahan tahun. Kemudian UTH untuk PSRE dalam 15 Julai hingga 17 Julai 2026. Untuk tahun 2026 ni kami dapat tarikh lebih awal lah. Jadi bagusnya JAIS buat macam tu supaya parents, pihak-pihak sekolah lebih bersedia. Cuma itulah semuanya jadi awal lah. Tapi kita akan cuba buat yang terbaik insya-Allah. Kemudian mula bulan Julai hingga September 2026, ini inisiatif sekolah yang seperti mana saya beritahu ibu bapa tadi, iaitu gerak gempur PSRE. Mereka akan menjawab beberapa kertas soalan, instrumen baru dan juga membincangkan jawapan bersama guru mata pelajaran masing-masing. Kemudian 17 Ogos hingga 21 Ogos percubaan PSRE. Yang ini makin hampir lah dengan PSRE. Dan mungkin grade pun akan naik. Kami akan naikkan grade mengikut tahap pencapaian murid juga. Kemudian 18 September akan diadakan restu ilmu dan solat hajat. Kemudian 21 September hingga 24 September perkabungan ilmu PSRE. Ini adalah waktu pagi ketika minggu PSRE. Jadi SK sudah maklum lah, setiap kali ada UPKK di PSRE, mereka tidak akan datang sekolah KSK untuk tujuannya murid-murid dapat bersama dengan guru-guru mata pelajaran PSRE di Kafar untuk mengulang kaji. Kemudian 21 hingga 24 bulan September peperiksaan PSRE sebenar. Kemudian 26 Oktober hingga 30 Oktober peperiksaan akhir tahun. Jadi walaupun dia dah menduduki PSRE tahun 6, tetap akan menduduki peperiksaan akhir tahun. InsyaAllah lebih mudah lah bila dah menduduki PSRE. Seterusnya 14 November 2026 hari prestasi peperiksaan akhir tahun. Baik, seterusnya.
Baik, ini perbelanjaan yang dikatakan untuk kelas tambahan ada pembetulannya RM120 ke RM150 bulanan untuk kelas tambahan PSRA. Kemudian nota padat yang latest yang saya beritahu ibu bapa iaitu RM25. Kemudian 4 set soalan instrumen baru untuk gerak gempur. Satu set kertas soalan 90 sen kali dengan 28 kertas iaitu RM25 20 sen. Jadi kami bundarkan untuk kertas gerak gempur RM25 lah. Kemudian seterusnya ni tiada bayaran sehinggalah teknik menjawab PSRA. InsyaAllah akan ada yang sama juga untuk tahun ini di bawah sekolah yang sama yang anjurkan. Sekolah yang sama juga. Jadi saya pun dah berurusan dengan yang menguruskan program luar tersebut. Kalau ibu bapa ingin mendaftar anak-anak boleh hantar nama lah. Nanti kat memerlukan semasa sebab PSRA ini lambat sikit pada UPKK. Nanti saya akan maklumkan awal pada ibu bapa yang nak turut hadir teknik menjawab PSRA. Kemudian yang lain tiada bayaran sehingga kepada ibu bapa yang ingin memerlukan makan tengah hari ketika perkembangan ilmu pada minggu PSRA itu boleh maklumkan kepada admin. InsyaAllah setakat ini itu sajalah. Jadi apa-apa pun pembayaran ataupun program-program yang dilaksanakan pada murid tahun 6 akan dimaklumkan dari semasa ke semasa di dalam grup tahun 6 insyaAllah. Seterusnya. Jadi ini ikutilah media sosial kami untuk update berkaitan program, aktiviti sekolah dan sebagainya. Ini pun Instagram barulah untuk maklum pada ibu bapa. Jadi ibu bapa ada sebarang soalan, itu saja setakat ini. Perbentangan berkaitan dengan keseluruhan taklimat PSRA yang sepatutnya awal lagi, tapi ini memang last minute kita dapat kan. Jadi ini keseluruhannya. Jadi kalau ibu bapa ingin ajukan soalan, ingin bertanya, silakan. InsyaAllah jika tiada, saya serahkan semula kepada pengurusi majlis, Maklumat Aina. Baik, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih Puan Fahimah Nadia atas penyampaian sebentar tadi. Jadi sekiranya daripada pihak ibu bapa tiada persoalan, ada persoalan tak setakat ni? Baik, sekiranya tiada persoalan daripada pihak ibu bapa, maka kita berakhirlah taklimat ibu bapa PSRA pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa yang sudi hadir, yang cakna, yang meluangkan masa pada hari ini. Semoga usaha kecil kita pada hari ini dapat membuahkan hasil yang baik pada anak-anak kita nanti insyaAllah. Okay, saya tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.